Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Ain Anissa. Hari ni kita nak tengok Mr. H pomen-pomen lagi. Dah lama Mr. H tak pomen-pomen. Kita tengok dalam kereta ni dah keluarkan Mr. H dah keluarkan dia punya blok-blok ni. Head macam-macam. Kita tanya Mr. H. Mr. H sekarang tengah buat apa ni? Pembersihan muka intake manifold. Dia tengah membersihkan Lepas ni dah keluarkan gasket. Dia dah keluarkan, nanti masuk balik lah, pasang gasket baru, tukarkan balik. Ni overhaul lah. Ni top overhaul. Top overhaul. Tapi cara jimat. Cara jimat cara Mr. Owner H. nak jimat. Owner nak jimat. Itu penting. Kita tengok Buat apa yang dapat je lah. apa yang dapat, kita tengok dekat-dekat sikit. Tengok macam ini kalau rupa nak dia. buat cantik-cantik ni kena cuci, kena apa. Banyak kerja lah. Banyak kerja lah. Dia nak cepat, macam inilah kita buat. Tak boleh tunggu. Ini memang kepakaran Mr. H Tak nak kepas sangat. Boleh lah sikit. Boleh lah sikit-sikit. Yang besar ni apa yang? Yang sana tu. Ni head dia lah. Ni Head head yang dia kita lah. dah tukar. Nak tukar. Yang kita nak tukar. Yang ini pun dah buka. Tengok. Ini semua Mr. H dah bukakan dah bukakan. Ini nanti nak cuci-cuci. Tukarkan apa yang patut. Lepas tu kita pasang balik. Sekarang kita buat top overhaul Tak overhaul. Buat tukar gasket ni. Tukar gasket. Ni kereta apa ni? Satria. Satria Saya punya manager maintenance. Manager maintenance punya Satria kita buatkan ni. Kereta hobi dia. Kereta-kereta hobi-hobi Dalam tu ada jaket polis. Polis. Kereta Mak Bon. Kereta Mak Bon ke Mak John? Okey, kita tengok. Wah. Ini biasanya parking sini, parking kereta saya. Tapi disebabkan Mr. H pomen-pomen hari ni, kereta saya kena parking kat belakang sana tu. Belakang. Ini Mr. Unicorn, kita parking depan. Apa ni, baby bunny dekat belakang. Kita tengok sikit baby bunny. Kesian dia. Berapa hari dah kena hujan. Baby bunny kena hujan kat sini Okey, ni kita punya beranda rumah. Kita tengok. Penuh ini Mr. H buat malam-malam lah. Siang kita kerja, kita ada kerja hakiki. Malam kita buat part time. Part time suka-suka. By Mr. H. Ini apa Mr. H? Ini yang gasket yang kita dah beli lah. Kita nak tukar. Ni gasket lama dia. Gasket lama kita buka. Gasket kita head. nak gasket head ini gasket baru dia. Nama Toda Speed. Toda Speed. Long Japan. Long Japan From Japan. Wah, ini tadi kita baru beli dekat hardware. Dia tu spare part. Spare part hardware pula. Dekat spare part. Lepas tu kita nak tukar gasket dia. Wah, macam ni rupa dia. Tukar gitu je. Tukar-tukar gitu je kita tengok. Kita santai-santai malam. Ini kita buat kopi-kopi lah. Kopi-kopi malam. Relax Mr. H. Ikut kan dah bersara dah. Ikut kan dah bersara. Tapi ni kereta orang penting. Orang penting kena buat juga kan. Tak apa, buat happy-happy. Very important person. VVIP sekarang Mr. H bukakan satu-satu. Ni simpan. Lepas tu kita nak pasang dekat sini lah. Dengan blok ni tadi. Ni Mr. H dah keluarkan. Ini pasang ni. Kuning. Kuning Dia siap gam ke? Ada sikit gam lah. Ada sikit gam lah. Banyak lah. Okey, dah keluar gasket Witek. Bukan Vitek. Apa? Intake gasket ni. Intake gasket. Maklumlah saya bukan pomen Kena belajar dengan Mr. H ni. Sifu di sini. Tak sifu sangat.
Kita kena cari skru dia. Ojak ni. Betul. Ni skru-skru dia yang Mr. H dah buka-buka ni. Lepas tu nak pasang balik. Siap ada mangkuk dia. Dah macam main masak-masak. Mangkuk ayun. Dah main masak-masak ni. Dia punya skru, dia punya apa. Nanti nak pasang balik dekat sini. Okey, sekarang kita tengok Mr. H. Dah masukkan. Dah masukkan barang-barang tadi dekat dalam. Sekarang Mr. H tengah pomen-pomen kat dalam. Dia ketatkan semua skru-skru tu. Gasket semua dah pasang tadi. Sekejap je Mr. H buat. Ni kita tengok. Hebat tak Mr. H saya ni? Tu ada lampu ayam. Lampu ayam macam kita ada. Tu penyelamat Mr. H. Jadi malam-malam kita ada lampu ayam. Mr. H tengah pusing-pusing. Ketatkan. Gasket semua dah pasang. Dah letak gam. Dah apa semua dah siap tadi. Alhamdulillah. Mr. H dah siap. Dia dah masukkan semua tadi. Dah hidup dah kita punya kereta. Okey, jika suka dengan video sis, please subscribe, like and share. Bye-bye.